Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali bersama dalam podcast Bicara Siasah. Sebuah podcast yang secara santai membincangkan berkenaan dengan isu-isu politik dan isu semasa, tapi berteraskan fakta dan sumber yang sahih. Dan di platform Bicara Siasah ini kita akan tampilkan pimpinan-pimpinan utama yang terlibat secara langsung bagi memberikan pemahaman dan gambaran yang tepat berkaitan dengan isu-isu semasa yang ditampilkan, yang dibicarakan. Bukannya berbentuk persepsi yang sengaja dibuat-buat untuk memburukkan sesuatu isu. Dan di pentas ini, pada hari ini saya bersama-sama dengan seorang tokoh pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan bagi mengulas serta mengupas satu isu yang sedang hangat diperkatakan di negara kita pada hari ini. Jadi bersama dengan saya di studio pada ketika ini ialah Yang Berhormat Ustaz Muhammad Asri bin Daud. YB, terima kasih kerana bersama-sama dengan Bicara Siasah pada hari ini. Dan untuk kepada para penonton di luar sana, Ustaz Asri ini merupakan Esko Pembangunan Islam, Dakwah Penerangan dan Hubungan Seranta Negeri Kelantan, merangkap Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan. Jadi YB, pada hari ini kita ingin bicarakan berkenaan dengan isu yang sedang hangat diperkatakan di luar sana, di mana kalau saya dapat imbau, beberapa minggu sebelum ini ada seorang menteri yang membangkitkan isu berkaitan dengan Negeri Kelantan, di mana beliau mengatakan bahawa seolah-olah digambarkan bahawa Kelantan ini agak teruk dari segi sosialnya, menghadapi pelbagai masalah, antaranya masalah seksual kanak-kanak, masalah HIV, masalah dadah dan pelbagai lagi. Dan tambah memburukkan lagi, ada juga ahli-ahli parlimen yang membawa isu ini di dalam parlimen. Antaranya ialah ahli parlimen Jelutong. Dan yang terbaru ini ahli parlimen daripada Kampar, Perak, juga membawa isu yang sama. Sedangkan penjelasan-penjelasan telah diberikan daripada pihak Kerajaan Negeri Kelantan, termasuk Timbalan Menteri Besar Kelantan telah menjelaskan dalam satu sidang media dengan membentangkan fakta-faktanya. Jadi pada hari ini Bicara Siasah ingin mendapatkan gambaran yang lebih mendalam, perbincangan yang lebih teliti. Adakah benar dakwaan-dakwaan ini ataupun ini merupakan satu persepsi yang sengaja dibuat-buat untuk menjadikan Kelantan ini sebagai satu bahan perbincangan. Jadi sebagai pembukanya YB, kenapa Kelantan yang selalu menjadi tumpuan, Kelantan yang selalu menjadi bahan perbincangan di negara kita ini, YB? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita dapat berbual bicara dalam Bicara Siasah pada kali ini. Terima kasih kepada pihak moderator dan urustia, termasuklah penonton. Berbalik kepada beberapa persoalan tadilah yang telah ditanyakan oleh peringkat moderator tadi, ialah hari ini kita lihat Kelantan sentiasa dihujani pelbagai isu-isu, termasuklah naratif-naratif yang memburukkan imej kerajaan negeri dan negeri Kelantan tersendiri. Jadi saya melihatnya, kalau kita lihat dalam surah Al-Falaq ayat 5, Allah SWT sebut wa min syarri hasidin idza hasad. Maksudnya daripada orang yang berdengki apabila dia mencetuskan kedengkian dia tersebut. Jadi maksudnya kita kena berlindung daripada golongan ini, termasuklah golongan yang dia menaruh satu dengki, dia tak puas hati dengan kerajaan, dengan apa-apa agenda yang telah dilakukan oleh kerajaan ataupun individu yang menyebabkan mereka melakukan satu perbuatan yang mana mencemarkan atau ingin menjatuhkan individu ataupun kerajaan tersebut. Itulah sikap pendengki. Jadi saya melihat sebenarnya negeri Kelantan Darul Naim ini sejak sekian lama
ya, telah pun membina agenda-agenda pembangunan dari sudut rohani rakyat, pembangunan jiwa, kekentalan, keteguhan iman rakyat itu dibina. Sebab itu bila tahun 1990 Parti Islam se-Malaysia mengambil alih kerajaan negeri, ya, telah meletakkan satu dasar yang jelas dan secara bertegas memacu kerajaan negeri ini dengan Islam, membangun bersama Islam. Dasar Islam ini dalam segmen ekonomi, dalam segmen politik, dalam jenayah, ya, dalam sosial, diletakkan segmen-segmen pelaksanaan Islam ini untuk memastikan bahawa rakyat ini dapat dibangunkan dengan acuan syariat Islam itu. Jadi alhamdulillah sehingga kini sudah 36 tahun, ya, dan kita telah melalui fasa Allahyarham Datuk Bentara Setia Tok Guru Ni Aziz, kemudian Datuk Bentara Kanan sebagai Menteri Besar, dan sekarang ini era Datuk Panglima Perang sebagai Menteri Besar. Ya, walaupun telah melalui 3 orang Menteri Besar setelah daripada 1990, tetapi pelaksanaan dasar membangun bersama Islam ini digerakkan selari dan tidak pun diubah dasar tersebut. Yang ada dibuat perubahannya ialah kepada suatu perubahan-perubahan yang lebih baik, tokok tambah ataupun apa sahaja penambahbaikan untuk memastikan bahawa pelaksanaan MBI membangun bersama Islam itu berjalan dengan baik. Jadi diadakanlah agenda program, skim kebajikan, agenda pembangunan dan lain-lain, yang mana sudah banyak menjadi role model ataupun kuduah kepada termasuk persekutuan negeri-negeri lain yang juga mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Kelantan. Dan Kelantan ini sememangnya telah menerajui perubahan ya, sejak daripada lama. Jadi pihak negeri-negeri lain dan persekutuan boleh tengok sendiri apa yang berlaku di negeri Kelantan, walaupun ada kekangan dari sudut ekonomi dan kewangan, tetapi agenda kebajikan, agenda-agenda kesejahteraan rakyat ini tidak pernah padam. Bahkan dia sentiasa bergerak mengikut acuan yang telah diletakkan. Jadi hal ini kita lihat ada pihak-pihak tertentu dia rasa tak senang kerana dia kata yalah bila benda cantik ini mesti ada orang yang dia tidak puas hati. Khususnya bila timbul ataupun datang musim-musim pilihan raya. Bila ada musim-musim pilihan raya, maka orang akan cari isu-isu untuk memastikan bahawa imej Kelantan ini dapat dijatuhkan. Ataupun dilihat oleh rakyat negeri lain, netizen termasuk rakyat negeri Kelantan, supaya kerajaan negeri ini tidak sama macam dulu, tidak sama macam almarhum Tok Guru Datuk Bentara Setia. Kerajaan negeri sekarang ini sudah berubah, sudah mula ada kepincangannya, macam-macam lah, ya. Tapi sebenarnya apa yang kita dengar, naratif yang dibawa ataupun pendedahan ataupun apa-apa tomahan yang telah dinyatakan itu sebenarnya adalah naratif yang tidak baik, yang negatif, yang berniat jahat untuk memang berdendam dan menjatuhkan imej kerajaan negeri. Itulah kenapa negeri Kelantan, kerana Kelantan telah meletakkan dasar membangun bersama Islam yang baik dan telah menjadi model kepada negeri-negeri yang lain, bahkan persekutuan sejak sekian lama, 36 tahun. Kalau tahun ini sudah umurnya mencapai 36 tahun. Jadi itulah kenapa Kelantan. Itu motifnya kita kata. Ya. Itu kenapa Kelantan sentiasa menjadi topik perbincangan, bahkan sehingga ke dalam Dewan Rakyat Yang Mulia juga bangkitkan isu ini. Dan kalau kita dengar perbahasan ataupun tuduhan-tuduhan yang diberikan itu menggambarkan bahawa seolah-olah Kelantan ini berada dalam keadaan yang tidak selamat. Orang daripada luar Kelantan seolah digambarkan bahawa jenayah itu berlaku di mana-mana sahaja, digambarkan kata-kata tidak memberikan layanan-layanan yang sebaiknya kepada rakyat negeri Kelantan. Jadi YB, saya ingin pergi secara berfakta. Kali itu kita mungkin boleh mengatakan bahawa itu antara motif-motif lah kenapa mereka begitu menyerang, memburukkan imej negeri Kelantan dan kerajaannya. Jadi, tapi kita nak pergi juga kepada dakwaan-dakwaan yang dibangkitkan ini. Jadi, adakah YB melihat dakwaan-dakwaan itu adalah satu persepsi sahaja ataupun ada di sana fakta-fakta
yang boleh untuk menolak dakwaan-dakwaan tersebut, ataupun mereka hanya melontarkan begitu saja, cuba membina persepsi. Jadi bagi pihak kerajaan di Kelantan, adakah ada fakta yang membolehkan untuk kita menolak dakwaan-dakwaan tersebut? Ya, terima kasih. Pertamanya, dalam berbicara hal ini kita kena lihat, ya, ada orang yang membawa naratif, dan naratif itu naratif yang tidak betul. Tetapi apabila diulang, boleh jadi orang akan nampak dia ni macam betul. Yang keduanya, naratif tadi tak betul, ataupun hujah yang dibawanya tak betul. Tetapi kadang-kadang dibawa dengan angka, dibawa dengan data sekian. Tetapi dia bawa tidak dibandingkan dengan kesemua data-data. Dia hanya menyentuh berkaitan dengan Kelantan saja, ataupun angka berkaitan dengan Kelantan. Tapi berdata. Jadi orang akan lihat bahawa itu adalah satu hujah ataupun naratif yang betul. Dan apa yang ketiganya, yang bercakap itu boleh jadi dia sebelum daripada ini bekas menteri, ataupun dia boleh akses maklumat sebagai ahli yang berhormat. Jadi bila dia bercakap dan cakap itu confident, dan cakap pula di satu dewan, contoh tempat yang mulia macam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri, Dewan Negara, itu semua dewan yang mulia. Sepatutnya tak boleh bercakap tanpa data. Tapi bila dia bercakap, ada di kalangan rakyat tengok ini betul. Jadi sebenarnya itu boleh kita lihat sebagai satu gerak modus operandi, gerak kerja modus operandi yang dibawa oleh pihak tertentu untuk memburukkan sesuatu. Jadi nak memburukkan kerajaan negeri dengan keadaan sebegitu boleh jadi itu. Tapi kita melihat ia adalah suatu perkara yang sangat-sangat tidak berakhlak. Sangat-sangat tidak berakhlak. Kerana yang pertama, seseorang yang boleh akses maklumat yang betul, tambah-tambah lagi menteri, memang sebenarnya tidak berakhlak dan tidak beretika kalau dia bercakap tanpa fakta. Yang kedua, kalaulah dia ahli parlimen, kalau dia bercakap berceramah di luar, kita kata okeylah sikit. Ini bercakap di dalam dewan parlimen, di dalam dewan rakyat, satu dewan yang mulia, tak boleh. Ini sebenarnya kita telah melanggar etika, dan kita telah menjadi seorang ahli parlimen yang tidak bertata susila, yang tidak berakhlaklah, tidak beretika. Ya, begitulah juga pihak yang berbahas tanpa fakta, bahkan sebenarnya sepatutnya dia kena bahas dengan adil, melihat kepada fakta-fakta yang telah dikeluarkan oleh pihak yang absah daripada jabatan-jabatan kerajaan persekutuan sendiri. Dan Kerajaan Negeri Kelantan dalam hal ini apabila melihat beberapa tohmahan-tohmahan data yang dikeluarkan, umpamanya Negeri Kelantan ini adalah kadar jenayah dia tinggi. Ya, kalau kita tengok Jabatan Perangkaan DOSEM, pada tahun 2025 telah mengeluarkan data statistik, di mana dalam statistik jenayah Malaysia 2025, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM ini telah keluarkan data yang berlaku bagi tahun 2024, di mana Kelantan ini telah merekodkan 2,296 kes jenayah indeks. Memang ada, tapi kes sebenarnya yang tertinggi adalah negeri Selangor. Kenapa tidak disebut? Kerana Selangor telah merekodkan sebanyak 11,910 kes jenayah indeks. Maksudnya bukan Kelantan yang tertinggi, tapi Selangor. Jauh perbezaan. Jauh perbezaan. Jadi kenapa kata Kelantan tinggi? Begitu juga dalam jenayah seksual. Kalau kita tengok dalam keganasan seksual, data pada tahun 2024 yang telah dikeluarkan dalam statistik jenayah Malaysia 2025 oleh DOSEM sendiri, di mana Kelantan memang kita tak nafikan ada kes jenayah seksual, bukan kata tidak ada, walaupun macam mana negeri membangun bersama Islam, ada kes jenayah juga, kes seksual juga ada di mana-mana negara, di mana-mana negeri, dan kita pun hatta di Kelantan kita akui berlaku. Tapi kita kena melihat kepada keadilan, lihat kepada fakta dan angka yang sebenar. Jadi bila DOSEM telah keluarkan,
Kelantan kes keganasan seksual ada 330 kes yang berlaku. Tapi negeri yang paling tinggi kes jenayah seksual bagi kod 2024 adalah Selangor, di mana dia mencatatkan 1308 kes. Selepas Selangor, Johor 681 kes. Selepas Johor, Sabah 573 kes. Selepas Sabah, Perak 543 kes. Dan selepas itu Penang 388 kes. Maknanya Kelantan selepas daripada itu 330. Di mana tingginya Kelantan? Jadi kenapa tidak dikatakan Kelantan tinggi sebelum daripada ini ataupun yang lebih tinggi daripadanya? Kita kena sebutlah. Jadi hanya tuju kepada Kelantan dengan niat untuk memburukkan dan menjatuhkan imej Kelantan ini tak betul. Jadi sebab itu kita apabila kita tengok kepada angka, angka ini dikeluarkan oleh Persekutuan, bukan angka negeri, angka daripada Jabatan Perangkaan. Jadi sepatutnya ahli-ahli parlimen dan juga menteri yang bercakap, menteri itu hendaklah akses angka yang sebenar. Bahkan kalau kita tengok sebenarnya pada tahun 2024 eksploitasi seksual terhadap kanak-kanak Kelantan sifar kes. Tidak ada kes pun berlaku pada 2024. Di mana negeri-negeri lain ada, tapi saya tak rujuklah kes. Tapi Kelantan direkodkan tidak ada kes. Termasuklah juga Kelantan tiada sebarang kes pada tahun 2024 yang melibatkan penculikan terhadap kanak-kanak, kecuaian terhadap kanak-kanak. Tidak ada kes pun pada 2024. Tapi bagaimana boleh dikatakan Kelantan tertinggi? Termasuk kes rogol di bawah umur. Sebenarnya kalau tengok Jabatan Perangkaan yang keluarkan 2024 juga, rogol di bawah umur berlaku di Kelantan ada 128 kes. Ya. Tetapi yang mencatatkan kes tertinggi ialah negeri Selangor 288 kes. Kemudian Johor 207, kemudian Sabah 207, kemudian Johor 198 kes. Maknanya bukan Kelantan. Bukan berada pada top 3. Bukan top 3. Bukan 3 yang tertinggi. Bukan 3 yang tertinggi. Jadi maksudnya, kalau kita merujuk kepada angka-angka data yang telah dikeluarkan tersebut, maksudnya di negeri-negeri lain pun kalau kita nak banding, teruknya berlaku kes sebagaimana yang disebutkan tadi. Termasuklah HIV dan juga dadah. Saya merujuk kepada ucapan yang telah dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Kesihatan ketika mana dia bercakap di Dewan Negara pada 25 hari bulan Mac 2025, di mana kes yang melibatkan HIV AIDS ini yang tertinggi dalam negara kita pada tahun 2025 tersebut ialah Selangor, di mana 1085 kes, iaitu bersamaan dengan 34.1%. Kemudian wilayah Persekutuan Putrajaya ada 365 kes bersamaan dengan 11.4%. Kemudian Sabah 344 kes iaitu 10.8%. Kelantan tak sebut pun. Jadi maksudnya ini kadar HIV dan AIDS. Jadi tak betul kalau kita nak kata Kelantan tertinggi semua aspek. Dari sudut dadah sendiri pun sebenarnya Kelantan bukanlah negeri yang tertinggi bagi semua indikator dadah. Kalau kita merujuk kepada contoh perbekalan dadah. Perbekalan dadah ni di Kelantan kita ada 1,513 kes. Tetapi di Selangor ada 2,716 kes. Lagi tinggi. Jadi dia banyak bahagian dari sudut pengedar, dari sudut orang yang hisap dadah. Jadi maksudnya tidak betul untuk kita spesifikkan bahawa Kelantan ini tinggi semua aspek, semua hal. Ini sebab itu berdasarkan fakta dan data-data daripada Kerajaan Persekutuan juga yang diakses, yang semua maklumat ni semuanya boleh diakses oleh semua rakyat. Kita melihat bahawa motif mereka yang bawa isu ini sekarang, khususnya dalam tempoh pilihan raya di negeri Johor dan akan berlaku pilihan raya di negeri Sembilan, adalah semata-mata untuk memburukkan perjuangan yang dibawa oleh negeri Kelantan. Dan Kelantan ini jadi sebagai sebuah negeri contohlah dalam membangun bersama Islam,
Parti Islam Malaysia PAS yang memerintah negeri. Jadi nak memburukkan bahawa PAS macam ni lah. Kalau negeri PAS macam ni lah. Kelantan ni macam ni lah. Jadi dia juga akan memberi kesan di dalam kempen-kempen pilihan raya di tempat-tempat tertentu. Sebab itu kita kata ini adalah satu motif yang berniat jahat kepada kerajaan negeri Kelantan itu sendiri. Jadi itulah sebenarnya hakikat kenapa berlaku tomahan ini sehari demi sehari. Selepas menteri KPKT jelutong, lepas tu Kampar pula yang terkini. Ni apa sebab ni? Bercakap di Dewan Mulia, ini sebenarnya mereka kena tarik balik dan mohon maaf. Rujuk balik fakta yang sebenar. Sebab sebelum daripada ini, dalam minggu lepas kita dah keluar dah melalui kerajaan negeri, melalui Datuk Timbalan Menteri Besar dah keluar dah kenyataan menjawab. Tapi tiba-tiba keluar balik melalui Kampar. Ini sepatutnya tak boleh berlaku dalam suasana negara kita yang sudah ada data-data yang lengkap sebegitu. Jadi kita kira jelaslah dengan data yang YB kemukakan, bukan data-data yang direka, bukan juga data yang diterbitkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan, tapi data yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan, satu agensi di bawah Kerajaan Persekutuan dan boleh diakses sebenarnya oleh sesiapa saja. Jadi jelaslah apa yang YB sebut pada awal tadi, ada motif-motif tertentu, ada kedengkian, ada hasad dengki yang ingin yang ditonjolkan terhadap negeri Kelantan dengan memburuk-burukkan untuk menakutkan rakyat-rakyat negeri lain supaya tidak memberikan mandat kepada PAS untuk memerintah ataupun untuk menang dalam pilihan raya. Cuma YB tadi YB ada sebutlah mengatakan bahawa ada kes-kes yang berlaku tidak dinafikan oleh pihak kerajaan negeri, dan juga kita ingin tahulah kalau itu yang berlaku, ada kes-kes yang berlaku dan ada juga netizen di luar sana membangkitkan apa tindakan-tindakan, apa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan negeri Kelantan. Adakah membiarkan begitu saja ataupun ada langkah-langkah sama ada pencegahan ataupun langkah-langkah penguatkuasaan untuk supaya boleh mengawal dan mengatasi masalah jenayah dan pelbagai lagi yang disebutkan ini, YB. Sememangnya kerajaan negeri Kelantan sejak daripada dahulu lagi mengekang hal ehwal yang berkaitan dengan gejala sosial yang berlaku di peringkat rakyat, dan terkini kerajaan negeri sudah menubuhkan jawatan kuasa menangani gejala sosial. Sekarang ni dipengerusikan oleh Esko Pendidikan dan Pendidikan Tinggi lah, Datuk Haji Waroslan, di mana jawatan kuasa menangani gejala sosial ini memang kita bermesyuarat dan bekerjasama dengan agensi-agensi persekutuan untuk memastikan bahawa tidak berlakunya gejala sosial, kes-kes yang melibatkan jenayah, kes-kes yang melibatkan hal ehwal pelajar-pelajar di sekolah, baik di pengajian, institusi pengajian rendah, menengah, tinggi, termasuklah juga tidak melebar luas hal aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan yang menyeleweng, yang bersalahan dengan tuntutan Islam dan juga yang bersalahan dengan etika dan undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi benda ini ada bajet khas yang telah diletakkan oleh kerajaan negeri, dan sememangnya saya ingat selepas daripada PKP dahulu, jawatankuasa ini mula bergerak dengan baiklah. Ada jawatan ada mereka-mereka yang tertentu yang dilibatkan daripada sama ada pihak persekutuan, daripada pihak negeri, untuk berbincang bersama dalam menangani isu-isu gejala sosial dengan peruntukan yang ada. Dan alhamdulillah kita dapat juga peruntukan daripada pihak persekutuan melalui Wan Ihsan. Jadi juga diguna untuk membangunkan agenda-agenda ataupun program-program yang tertentu yang sesuai dalam jawatankuasa yang diputuskan oleh jawatankuasa menangani gejala sosial. YB, saya tarik bila YB sebut berkenaan dengan Wan Ihsan, dan sebenarnya dalam satu ucapan tersebut ada juga ditimbulkan
dakwaan-dakwaan selain daripada berkaitan dengan Kelantan digambarkan mempunyai masalah sosial yang teruk, sebenarnya ada juga dakwaan mengatakan bahawa seolah-olah digambarkan kerajaan negeri ini tidak boleh mentadbir ataupun menjalangunakan wan ihsan yang diberikan itu untuk semata-mata membayar gaji kaki tangan sahaja. Jadi sejauh mana pihak kerajaan negeri sebenarnya bila diberikan wan ihsan yang sebenarnya sepatutnya merupakan royalty sebenarnya, tapi diberikan dalam bentuk wan ihsan, dan ada dakwaan mengatakan wan ihsan itu tidak digunakan dengan cara yang betul, dihabiskan dengan untuk membayar gaji kaki tangan kerajaan negeri saja. Ya. Sepatutnya royalty lah, bukan wang ihsan. Ya. Tapi kalau atas nama wang ihsan pun kita terima. Tapi sepatutnya lebih banyak sepada ihsan. Ya. Pun begitu, sebenarnya apa yang telah diuar-uarkan kerajaan negeri tak pandai mentadbir, mengalami kekurangan kewangan, nak bayar gaji pun tak mampu. Jadi bila dapat wan ihsan, untuk bayar gaji je lah. Dan ini tomahan ini kita tengok ada yang diuar-uarkan, dibawa dalam kempen politik di Johor. Pilihan raya negeri Johor, tetapi Kelantan yang diserang. Saya pun dah pergi ke Johor beberapa hari yang lalu. Memang saya melihat kenapa, contohnya daripada DAP ada penceramah-penceramahnya, maknanya dia highlightkan dibesar-besarkan kesilapan-kesilapan, tapi di negeri Kelantan Darul Naim. Jadi apa kaitan pilihan raya negeri Johor tapi isunya ialah daripada negeri Kelantan Darul Naim. Sebab itu kita kata mereka tidak ada isu sangatlah. Dan mereka bawa isu-isu yang lama. Kalau contoh isu wan ihsan, kerajaan negeri Kelantan guna untuk bayar gaji ataupun tak buat apa-apa projek, itu sebenarnya tak betul. Kita sebenarnya sudah lama mengeluarkan jawapan apabila telah diuar-uarkan perbelanjaan itu tidak menepati mengikut apa yang mereka katakan. Sebenarnya tak betul. Di mana sejak tahun 2019 apabila kita dapat contoh peruntukan khas daripada Perdana Menteri 400 juta wan ihsan, memang kerajaan negeri telah keluarkan jawapan, dan dalam sidang DUN Dewan Undangan Negeri dinyatakan bahawa antara projek-projek yang digunakan oleh kerajaan negeri untuk melalui duit saluran wan ihsan kerajaan persekutuan tersebut, iaitulah bajet sebanyak 17 juta antaranya untuk pembelanjaan pengurusan masa itu berlaku PKP akibat COVID-19. Jadi boleh digunakan untuk beberapa agenda-agenda membantu usahawan-usahawan kita yang terkesan pada masa itu, termasuklah usahawan-usahawan kecil wanita, sumbangan kepada mereka one off diberikan melalui duit wan ihsan. Kemudian ada pinjaman mudah kepada AKSB untuk pembangunan bekalan air kepada rakyat, termasuklah juga bantuan kepada para petani yang mengalami masalah pembekalan air pada masa itu, Kemudian bayaran tambahan baru untuk kita bina satu bangunan baru di pejabat tanah Kota Baru, buat satu bangunan baru tambahan. Jadi itu pun digunakan dengan wan ihsan, termasuklah kita membuat pinjaman kepada kerajaan untuk rumah mampu milik di Badang, dan juga pinjaman mudah kepada pihak PBT lah untuk menyelenggarakan hal ehwal yang berkaitan dengan perumahan, dan kita tambah untuk pembangunan rumah duafa, rumah yang rakyat, rumah duafa, sama ada rumah duafa itu untuk dalam bantuan membina baru ataupun membantu untuk kita membaiki rumah-rumah yang usang dan lain-lain. Jadi digunakan juga dengan peruntukan yang telah disalurkan melalui wang ihsan. Jadi semuanya ada data daripada kerajaan. Bukan kerajaan ni ambil untuk beli kenderaan sebagaimana ditularkan, ini bayar gaji. Gaji cukup. Tak ada masalah di negeri Kelantan Darul Naim ini. Itu jadi kenapa benda yang telah dijawab pada 2019 2020 kemudian 6 tahun kemudian dibawa balik dalam kempen pilihan raya.
di Johor. Apa sebab? Maksudnya kita tahu bahawa ini adalah niat yang tidak baik untuk menjatuhkan kempen-kempen kepada parti, calon daripada parti Islam Malaysia lah. Sudah tentu yang kita melihat begitu, ataupun daripada Perikatan Nasional pada hari ini. Jadi kata data-data ataupun jawapan-jawapan tadi sebenarnya boleh didapati, boleh diakses. Dan rasanya di media sosial pun boleh didapati kerana telah dijawab oleh kerajaan negeri ke mana kita kata mana perginya penggunaan wang ihsan tersebutlah. Dan sebenarnya tidak menjadi satu persoalan sebenarnya, tapi dibangkitkan dengan tujuan-tujuan yang tertentulah. Boleh dikatakan berkait dengan pilihan raya, musim pilihan raya sedang berlangsung sekarang inilah. Dan sebenarnya ada satu lagi persoalan yang dibangkitkan, dan ada setengah pihak ni dia kadang-kadang dia lebih suka bernostalgia lah dan membandingkan, kita kata apa, zaman Tok Guru dulu tidak seperti ini, begini. Dan yang terbaru ni ada mantan lah bekas pimpinan kita dahululah yang menyebut bahawa di Kelantan ini sudah tidak ada majlis zikir, selawat dan sebagainya lah. Jadi dari segi YB sendirilah selaku Esko yang berkaitan dengan pembangunan Islam dan juga Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan, sejauh mana dakwaan ini kita kata yang ditimbulkan oleh mantan pimpinan kita dahulu juga sebenarnya, Kelantan seolah digambarkan sudah semakin kurang Islamiknya, sudah makin cair dia punya, sudah kekeringan lah rohaninya. Okey, terima kasih. Saya pun ada dengar kenyataan tersebutlah. Tak sama macam dulu, agak kekeringan, tidak ada majlis zikir. Saya pun tak faham sebenarnya apa yang dimaksudkan tidak ada majlis zikir tersebut. Di peringkat kalau kita tengok di peringkat parti itu sendiri, kita sememangnya ada program-program kerohanian dan tarbiyah yang tetap. Dan ini contoh kita kata apabila kita ada majlis kuliah haraki, kita ada usrah, kita ada liqab fikri, bahkan ada tamrin yang telah dilakukan. Semuanya ini ada agenda tersendiri, dan agenda majlis zikir itu sentiasa ada. Macam maksurat yang dibacakan semua, ini adalah majlis zikir lah. Bahkan sebenarnya parti PAS ini apabila kita berhadapan dengan apa sahaja isu-isu yang besar, perhimpunan, majlis yang besar, apatah lagi pilihan raya, maka PAS ini akan ada pasukan munajatnya. Takkan kita nak kata ini pasukan munajat PAS telah diketuai oleh sekian simpulan setiausahanya seramai berapa orang, mereka lakukan munajat mereka di rumah ini, di don ini siapa nama ini. Tidak semua apa yang dilakukan ini didedahkan, khususnya berkaitan dengan amalan-amalan rohani. Amalan rohani ini adalah amalan yang kita tidak boleh nak dedahkan sesuka hati, dan kita ajar ahli-ahli yang ada dalam parti PAS ini supaya mereka ikhlas. Bukan saja amalan berkaitan dengan amalan rohani, tetapi amalan-amalan mereka, agenda-agenda pelaksanaan seharian mereka itu pun kena ikhlas. Pergi ke pejabat, mereka bekerja, semua kena ikhlas. Jadi amalan rohani apatah lagi. Jadi takkan kita nak maklum ada majlis zikir. Ini dekat pilihan raya. Sebenarnya contoh, ini saya sebutlah Dewan Ulama PAS Negeri. Bila kita nak pilihan raya, sebelum tempoh nak pilihan raya 6 bulan. Kita dah jangka pilihan raya itu 6 bulan. Pasukan munajat telah pun ditubuhkan. Dan pasukan munajat ini wajib ada di semua kawasan, di DON. Dan mereka ini perlu bermunajat dengan penyelarasan munajat yang telah diputuskan oleh peringkat kepimpinan. Dan mesti berlaku munajat sebelah pagi, munajat waktu malam, dan sekiranya tidak terbuat munajat tersebut atau zikir yang diputuskan tersebut, mereka kena qada. Kena qada balik. Maksudnya ada majlis zikir
yang bersistem yang ada dalam parti. Tapi takkanlah yang ini semua kita nak dedah. Tapi di peringkat dewan tu dia tahulah. Saya rasa yang bercakap tu dia tahu dahulu tapi sekarang tak tahu sebab dia dah keluar daripada PAS. Jadi maksudnya sebenarnya tidak ada kekeringan masalah itu. Dan di peringkat negeri-negeri sendiri pun kita boleh tengoklah di masjid-masjid. Ya, di peringkat kerajaan negeri. Kerajaan negeri berterima kasih kepada seluruh imam-imam di masjid-masjid, masjid mukim baik, masjid bandar baik, bahkan masjid i'tikaf baik, bahkan di surau-surau, di balasah-balasah yang ada. Sebenarnya apabila kita pergi, alhamdulillah, maknanya majlis-majlis zikir dihidupkan. Kalau kita pergi memang tidak terkecuali di mana-mana tempat ibadat, semua kita tengok alhamdulillah, mana majlis zikir ni ada, khususnya hari-hari yang sempena, kalau contoh kalau Ramadan lagilah, kalau Rejab lagilah. Jadi tidak ada kekeringan rohani ini. Cuma kalau kita tengok di luar, kita tengok dengan gejala-gejala yang berlaku, keadaan parahnya gejala yang berlaku pada hari ini, mungkin kita kata ini kekeringan dari sudut keagamaan dan apa. Jadi kita tak boleh nak melihat situasi begitu dengan ukur bahawa kita kekeringan dari sudut kerohanian. Kita kena pergi sendiri melihat apa yang telah dilakukan oleh pihak-pihak berwajib dalam hal ehwal yang berkaitan dengan pendidikan rohani rakyat di semua peringkat. Kalau di masjid-masjid, alhamdulillah, kita pun hari ini kita juga berbangga, masjid-masjid pun menyebar luaskan untuk anak-anak muda supaya hadir ke masjid. Mereka buat macam-macam program. Program itu dibuat sebenarnya untuk menarik mereka. Contoh kita kata dipanggil individu-individu yang boleh menarik anak muda untuk ke masjid. Alhamdulillah ada selebriti, walaupun atas nama selebriti, atas nama orang yang agak dikenali lah, influencer ke apa, dia dibawa untuk menarik anak-anak muda yang lain. Dia dapat hadir ke masjid itu dah bagus. Dia tarik orang lain, sebenarnya boleh pahala kepada dia juga. Jadi kita minta supaya benda ini diperlebarluaskan. Mana dia ada baiknya daripada duduk berhibur di luar tanpa entah apa-apa. Jadi tidak ada, itu bukan kegersangan jiwa. Itu sebenarnya untuk menarik anak-anak muda yang macam-macam kita tengok sekarang ini kepada masjid, tempat ibadah, tempat yang baik supaya mereka ada kebangkitan rohani. Sebab tu kita kena nilai dengan adil. Perkara ini tidak boleh menyatakan bahawa majlis zikir ni kena himpun setiap bulan sekali, sekali sebulan di stadium. Kena penuh stadium. Bulan depan kena ada lagi. Barulah kerajaan negeri buat majlis zikir. Kalau nak macam itu, nak kata baru ada majlis zikir, kita boleh ukurlah juga negeri-negeri yang lain sama sahaja. Kita tidak boleh ukur di situ, tapi kena ukur di sudut semua tempat-tempat di jajahan dan mukim-mukim, termasuk di tempat-tempat ibadah khususnya bagaimana yang telah dijalankan oleh mereka. Kena tengok semua. Jadi kita di peringkat kerajaan negeri, kita beri pujian, terima kasih kepada pihak mereka yang terlibat di dalam membangunkan anak mukim kita, rakyat kita, khususnya anak muda, mengajak mereka kepada ilmu, kepada tarbiyah dan kepada soal pembangunan rohani juga berlaku. Alhamdulillah. Soal gejala sosial itu soal lain, tapi soal bagaimana kita nak mengimbangkan supaya gejala sosial tak berlaku. Jadi hal-hal ini dibawa di banyak tempat. Jadi tidak berlaku sebenarnya kekeringan, kegersangan sebagaimana yang didakwa. Jadi kita boleh katakan kegersangan rohani ataupun kekeringan rohani itu mungkin berlaku kepada individu yang berkata itulah. Mungkin suatu ketika dulu ketika dia masih bersama-sama dengan PAS, dia sentiasa kata berada dalam usrah, dalam tamrin, zikir, tapi mungkin bila telah beralih kepada parti lain ini tidak ada suasana yang sama. Mungkin cara yang berbeza menyebabkan beliau sendiri itu merasakan berlaku kekeringan bagi diri dia. Jadi mungkin kita boleh menyerulah rakan-rakan yang sebelum ini yang mungkin sekarang ini merasakan kekeringan dari segi rohani, berada dalam parti yang itu boleh kembali semula kepada PAS yang di dalamnya ada ada tamrinnya, ada usrahnya, supaya rohani itu dapat lebih dipertingkatkanlah. Itu mungkin bagi pihak dia lah yang merasakan bahawa ada kekeringan rohani. Saya nak sentuh sikit
boleh jadi benda tu betul. Sebab sekarang ni saya tengok dahulu ada seorang namanya Wan Ji. Dia pun nama dah tular kan, bila ditanya pasal PAS ni, memang sekarang ni dia sebut, dia kata dalam PAS ni sebenarnya orang-orang yang kuat agama. Memang dalam PAS ni dia ada pasal akidah. Dia ada tarbiyah dia. Dia kata saya pun dalam PAS dulu memang saya terlibat. Jadi bila berada di luar PAS ada kegersangan. Jadi maknanya dakwah apa yang dia sebut itu betul. Jadi masuk PAS mulalah. Masuk PAS mula. Jadi kita ajak bukan setakat yang bercakap begitu. Semua bekas-bekas pimpinan PAS yang keluar ke Parti Amanah Negara, ke PKR, ke UMNO, ke mana, sila sertai PAS balik. PAS ini parti yang terbuka, maknanya siapa sahaja nak masuk, masuklah. Bahkan mereka yang dahulunya pernah memusuhi PAS dengan dakwaan macam-macam lah, dan kita pun tak boleh terima macam-macam bergaduh kan. Tapi apa tujuan kita apabila kita bergaduh, kita mana tidak ada apa-apa pun manfaat yang dapat. Jadi kita kembali berada di atas penyatuan. Jadi PAS menyeru kepada semua, sila masuklah. PAS, insya-Allah kita duduk bersama dan kita akan lihat perjuangan Islam ni sebenarnya yang lebih ketenangan, ada ketenangan dan ada keselesaannya. Okey, baik YB, kita telah banyak yang telah kita bincangkan tadi, menjawab dakwaan-dakwaan tohmah-tohmahan terhadap negeri Kelantan yang dibangkitkan oleh pelbagai pihak lah. Dari segi isu sosialnya, isu berkaitan dengan wang ihsannya, dan yang terbaru ini berkaitan dengan kekeringan majlis zikirnya. Jadi sebagai akhirnya lah YB, apa pesanan ataupun apa yang ingin YB tegaskan kepada rakyat-rakyat di luar sana supaya dapat memahami ataupun dapat mengambil maklumat yang betul, yang jelas berkaitan dengan dakwah-dakwah yang ditimbulkan oleh pelbagai pihak ini? Ya, terima kasih. Sayanya melihat dalam suasana situasi sekarang inilah, era AI dan era masyarakat yang kita nampak stresnya melampau di semua peringkat, ya, maka pertama sekalinya ialah kita mesti berada di atas saling tolong menolong, bantu membantu, ta'awun, ya, di antara satu sama lain. Kita kena hidupkan suasana ta'awun ini, tolong menolong, bantu membantu ini. Tidak boleh untuk kita bergerak sendirian. Ataupun kalau kita satu parti pun kena bergerak secara seiringan dan ada gabungan. Parti Melayu Islam, apatah lagi orang Islam, dia Melayu Islam. Hendaklah dia fikirkan satu gabungan yang mantap untuk mempertahankan pelaksanaan Islam tadi. Inilah hadaf ataupun satu objektif yang akhir kita nak capai. Kita nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita fikir nak berapa kerusi, kita nak siapa yang mentadbir Putrajaya, kita nak berebut itu, berebut ini, mana tidak berkesudahan. Jadi kena ada ta'awun itu. Jadi kena fikirkan dengan keimanan, ya. Jadi peringkat rakyat pun macam itu juga, mana kita kena lebar luaskan ta'awun, bantu membantu di antara satu sama lain. Walaupun kita tengok dia berlainan parti dengan kita, tapi dia susah, dia berada sebelah rumah kita, dia jiran kita kena bantu. Jadi saya nak suruh supaya kita kena hidupkan suasana bantu membantu, ta'awun di kalangan kita, sama ada personal kita di peringkat jiran, di peringkat masyarakat setempat, komuniti, dalam negeri, bahkan dalam negara. Kita kena wujud bahkan di peringkat global. Sebenarnya baru selesai isu Palestin dan lain-lain. Ta'awun dalam yang lebih skala yang lebih besar. Yang kedua, kita seluruh pemimpin rakyat hendaklah adil kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, adil kepada diri dan adil kepada orang lain. Dan mestilah bercakap tadi, apabila kita adil, kita akan mengikut acuan yang betul. Kita tak akan bercakap sembrono ataupun tanpa apa-apa fakta-fakta yang betul. Jadi kita letakkan, kita mesti berlaku adil. Walaupun kepada dia boleh jadi kita pernah bermusuh dengan dia, kita tak bersetuju dengan dia,
Tapi kita mesti adil, bercakap yang benar. Tidak boleh untuk kita mentahmah, untuk kita dengki, untuk kita apatah lagi memfitnah seseorang itu ataupun kerajaan itu ataupun parti itu dengan fakta-fakta yang tidak jelas. Jadi kita kena adil dalam berbicara. Apatah lagi berbicara soal yang berkaitan dengan negeri, dengan benda besar lah, yang berkaitan dengan imej seseorang, yang berkaitan dengan imej negeri, yang berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun negeri. Mana ada fakta. Jadi kena adil di situ. Khususnya mereka yang bergelar pemimpin, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, menteri, Perdana Menteri, lain-lain. Semua sekali mesti adil. Termasuklah di peringkat rakyat juga. Hendaklah menilai sesuatu berita itu dengan adil. Jangan tengok apa satu berita tersebar, kita terus tengok berita tak betul kepada kerajaan, dikeluarkan oleh satu sahaja berita. Jadi kita terus membuat tambahan tak betul. Kita kena selidik lagi supaya kita pastikan bahawa berita yang kita tersebar ataupun yang kita baca, yang kita dengar itu adalah betul-betul benar. Bukan berita yang tidak betul, tapi kita percaya, kita sebar kepada orang lain, menjadikan berita yang tidak betul itu betul. Jadi jangan begitu, jangan kita melebarkan naratif-naratif yang tidak betul menjadi betul. Jadi kita akan menambah dosa kepada diri kita. Jadi hendaklah betul-betul, dalam istilah Arabnya tabayun lah. Maknanya kita hendaklah kena pasti. Jadi berlaku adil juga untuk menilai berita tersebut. Dan yang akhirnya saya nak sebut, nak mengajak kepada seluruh kita lah, baik pemimpin, baik rakyat, kita hendaklah fikir masa depan negara kita. Kita nak pastikan negara kita ini negara aman, makmur, damai, tidak diganggu gugat oleh kuasa asing. Jadi oleh kerana itu kita tidak boleh untuk berperang, bergaduh, khususnya di peringkat pemimpin-pemimpin di Putrajaya, pemimpin-pemimpin di negeri. Bagaimana untuk kita memastikan ada keharmonian dan keamanan dalam mentadbir. Kerana kalau kita, orang Kelantan kata kucah wa'yah, berkucah haya, mana kita kucah kacir dalam takbiran, kita akan diteliti dan boleh jadi kuasa asing yang akan masuk. Mereka akan mula merobekkan kekuatan kita dan mereka masuk campur. Akhir sekali kita dijajah dengan macam-macam penjajahan hari ini dalam pelbagai bentuk. Kita tidak mahu itu. Dia bahaya kepada negara, negeri kita, bahkan generasi masa depan, generasi kita nanti. Jadi oleh kerana itu, fikirlah macam mana untuk kita berada di atas jalan sepakat dan pastikan bahawa ketuanan Islam sebagaimana perkara 3 perlembagaan kita, Islam itu agama persekutuan, dapat dilaksanakan secara melebar dan tanpa apa-apa gangguan dan kesukaran di peringkat Dewan Rakyat untuk kita meluluskan sesuatu hal ehwal tersebut. Jadi mereka-mereka yang bukan Islam yang boleh terima persoalan itu tak ada masalah. Tetapi yang ekstrim, yang ni kita tidak boleh angkat mereka sebagai pemimpin yang berada di peringkat parlimen dan juga persekutuan. Kerana dia boleh menyusahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dituntut oleh Islam, dan kita majoriti dalam negara Malaysia ini. Kita kalau ada sekatan-sekatan sebegitu, dia akan menjadikan masalah porak-poranda kepada pentadbiran negara kita. Jadi semua itu perlu difikirkan oleh semua pihak untuk memastikan negara kita maju, makmur, harmoni, tanpa diganggu oleh kuasa asing yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik YB, terima kasih banyak kerana sudi untuk tampil di Bicara Siasah menjawab pelbagai persoalan dan dakwaan yang dikemukakan oleh pelbagai pihak. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan bersama lagi dengan topik yang lain, dengan perbincangan yang lain. Jadi kepada para penonton, terima kasih kerana terus menyokong kita Bicara Siasat ini dengan cara like, komen dan share. Dan pastikan anda semua follow page kita, tekan butang follow supaya anda semua dapat maklumat yang telus daripada Bicara Siasat. Dan sehingga berjumpa lagi pada masa dan waktu yang lain. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.